Pernah tak anda janji pada diri sendiri, okey, malam ni aku nak tidur awal, tapi sedar-sedar dah pukul 2 pagi dan telefon masih kat tangan. Kita semua pernah macam tu kan? Hari ni, kita nak bongkar misteri kenapa kita sanggup korbankan tidur semata-mata untuk scroll. Cuba bayangkan situasi ni. Jam dah menunjukkan pukul 1 pagi. Badan dah penat gila, mata pun dah pedih. Tapi, jari tu macam ada otak sendiri, ligat scroll media sosial tanpa henti. Sebenarnya, apa yang kita cari dalam skrin telefon tu sampai sanggup lawan rasa mengantuk? Rupa-rupanya tabiat ni bukan sekadar suka-suka tau. Ia sebenarnya satu fenomena psikologi yang ada nama khas. Nama dia Revenge Bedtime Procrastination atau dalam bahasa kita, dendam waktu tidur. Dengar macam dramatik kan? Tapi percayalah, ia sangat kena dengan apa yang kita rasa. Okey, jom kita fahamkan betul-betul. Maksudnya, kita sengaja tangguh waktu tidur. Bukan sebab tak boleh tidur atau insomnia, tapi sebab kita nak curi sikit masa untuk diri sendiri. Dan yang paling penting, kita buat semua ni sambil sedar penuhnya yang esok pagi confirm kita akan menyesal. Itulah ironinya. Jadi, macam mana nak tahu kalau anda ni tengah berdendam? Ada 3 tanda utama. Pertama, anda memang korbankan jam tidur anda. Kedua, tak ada sebab yang munasabah pun untuk berjaga. Bukan sebab kerja, bukan sebab kecemasan. Dan ketiga, yang paling ketara, anda tahu benda ni salah, tapi anda buat juga. Macam biasa dengar je kan? Kenapa guna perkataan dendam? Berat tu. Sebenarnya, ia bukan dendam pada orang, tapi dendam pada keadaan. Istilah ni asalnya dari China sebagai respon kepada budaya kerja 996, kerja dari 9 pagi ke 9 malam, 6 hari seminggu. Bila siang hari kita rasa macam kena rompak, satu-satunya cara nak rasa bebas adalah dengan merompak balik waktu malam walaupun harganya adalah tidur kita sendiri. So, ini persoalan utamanya. Kenapa kita sengaja sabotaj diri sendiri? Jawapannya bukan sebab kita malas, tapi sebab ada satu pertarungan senyap yang berlaku dalam minda kita setiap hari. Jom kita dalami sikit. Tengok perbezaan ni. Waktu siang, hidup kita untuk orang lain. Penuh dengan tanggungjawab, stres dan rasa tak ada kawalan. Tapi, bila malam menjelma, tiba-tiba, kita bebas. Kita jadi bos. Kita yang pegang remote control hidup kita. Perasaan berkuasa dan bebas inilah yang kita idamkan, sampaikan kita sanggup bayar mahal untuk rasa nikmat ni walaupun sekejap. Ahli psikologi panggil benda ni jurang niat tingkah laku. Alah, ia macam kita janji nak mula diet esok, tapi malam ni kita termakan juga sepotong kek. Sama je lah, niat kita memang baik, nak tidur awal. Tapi lepas seharian kita guna tenaga untuk buat keputusan dan kawal diri, bateri willpower kita dah lemah. Jadi, bila malam tiba, mudahlah kita tewas pada godaan yang paling senang. Scroll telefon. Dan kalau anda rasa anda seorang je yang macam ni, anda silap besar. Waktu pandemik dulu, hampir 40% orang dewasa laporkan masalah tidur yang sama. Tekanan yang meningkat dan sempadan kerja rumah yang dah kabur, semua ni menjadikan dendam waktu tidur ni macam satu wabak senyap. Jadi, jom kita jujur dengan diri sendiri. Adakah anda salah seorang pendendam waktu tidur? Jom kita tengok senjata-senjata yang biasa kita guna. Cuba perhatikan kalau ada yang kena dengan anda. Sama ada kita tenggelam dalam lautan media sosial, marathon siri TV sampai tak sedar dah subuh, ataupun main game. Semua ini ada satu persamaan. Ia mudah, ia menyeronokkan, dan ia bagi kita kepuasan segera yang kita tak dapat waktu siang. Inilah cara kita melarikan diri. Kalau ini rutin malam anda, kemungkinan besar anda terperangkap dalam kitaran dendam ni. Kesenangan sementara pada waktu malam ni ibarat kita buat pinjaman dari bank tenaga hari esok. Dan faedahnya sangat tinggi. Setiap minit yang kita curi daripada tidur adalah hutang yang perlu kita bayar dengan kesihatan kita. Dan kesannya bukan setakat rasa mengantuk je tau. Fikirkan balik. Mood kita jadi tak menentu, kita jadi pelupa, susah nak fokus dan badan pun senang jatuh sakit. Itulah harga sebenar yang kita bayar. Kesihatan mental, ketajaman minda dan kekuatan fizikal kita semua terjejas. Tapi jangan putus asa. Ini bukan hukuman seumur hidup. Kita boleh putuskan kitaran ini. Dan kuncinya bukan pada waktu malam, tapi dengan menawan semula waktu siang kita. Jom kita lihat caranya. Inilah rahsianya. Untuk dapatkan malam yang tenang, kita kena siram waktu siang kita dengan rehat. Kalau siang hari kita rasa macam padang pasir, kering kontang tanpa masa untuk diri sendiri, jangan haraplah malam kita akan subur dengan tidur yang berkualiti.
Pakar psikologi cadangkan pelan 3 langkah yang praktikal ini untuk kita tuntut balik hari kita, supaya kita tak perlu lagi berperang dengan malam. Langkah pertama walaupun nampak pelik sikit tapi ia sangat berkesan. Jadualkan waktu rehat anda. Betul, masukkan dalam kalender 15 minit me time. Anggap ia sama penting macam mesyuarat dengan bos. Bila ia ada dalam jadual, kita akan lebih cenderung untuk menghormatinya. Langkah kedua, kita mula kecil-kecil. Tak perlu cari sejam terus. Cari 10 ke 15 minit je di celah-celah kesibukan. Guna masa tu untuk bangun dari kerusi, dengar satu lagu kegemaran atau pandang keluar tingkap. Pelaburan masa yang kecil ni akan bagi pulangan ketenangan yang besar. Dan akhir sekali, langkah ketiga, isi masa rehat tu dengan perkara yang betul-betul charge semula jiwa anda. Bukan sekadar scroll telefon lagi. Mungkin telefon mak ayah sekejap atau siram pokok bunga. Semakin banyak kegembiraan kecil yang kita kutip waktu siang, semakin kurang kita akan dahagakannya pada waktu malam. Jadi, mesej utamanya ialah berhenti anggap rehat sebagai satu kemewahan. Ia adalah satu keperluan asas, sama macam makan dan minum. Dendam terbaik terhadap hari yang sibuk bukanlah dengan berjaga malam, tetapi dengan menuntut kembali waktu siang anda. Jadi soalan saya untuk anda, apakah satu langkah kecil yang akan anda ambil esok untuk mula menawan semula masa anda?